Ramainya orang, ya Allah, bersesak-sesak, berpeluh-peluh, parking pun susah nak cari. Sebab itulah saya memang tak pergi bazar raya. Memang betul vibe raya tu ada tapi saya tak sanggup lah. Jadi sebab itulah raya kali ni saya shopping online. Senang, memudahkan. Tahun ni saya shopping raya secara online. Semua beli kat TikTok. Okey, lagi mudah dan lagi murah tau korang. Yang ni adalah shimmer shawl. Okey, satu warna hitam dan juga satu lagi warna dark blue. Okey, so yang dark blue tu untuk kegunaan lain. Yang ni untuk raya kita nak pakai warna hitam. Tada, cantik kan korang? Ya Allah. Ramai ya orang yang pakai shimmer shawl tahun ni. Tengok tu cantik korang. Memang dia nipis sikit lah. Tapi kalau tengok terkena pantulan cahaya memang cantik sangat-sangat. Okey, kena gosok sikit tapi dia memang sangat-sangat senang nak iron ya. Cantiknya. Okey, yang ni pula adalah baju kurung dan juga baju Melayu anak saya. Pun beli online juga you all. Semurah je. Semua bawah 50. Okey, kita buka yang saya punya baju kurung dulu. Okey, saya punya baju kurung ni warna hitam. Okey, dia punya corak tu macam corak batik. Tapi dia peplum kurung. Okey, peplum kurung. Cantik kan korang? Dia shimmer juga tau. Shimmer. Jadi matching lah dengan saya punya tudung tadi. Tahun ni kita shimmer raya. Okey, cantik sangat korang. Yang ni tak sampai RM40 tau. Berbaloi sangat-sangat beli online. Yang ni dia punya kain. Okey, kain dia bergetah. Ya, okey, free size tau. Okey, free size. Jadi semua orang boleh pakai. Kalau berat 50 ke 60 ke boleh pakai juga, tak ada masalah. Cantiknya. Okey, kembali kepada pasal yang seterusnya. Yang ini adalah baju Melayu anak saya. Okey, warna hitam. Ini baju Teluk Belanga ya. Baju Melayu Teluk Belanga. Okey, warna hitam. Okey, dekat tepi tu ada macam tu. Lepas tu dia ada poket ya, ada 3 poket, satu dekat atas, 2 dekat bawah. Okey, saya beli saiz kosong, saiz yang paling kecil walaupun anak saya umur 2 tahun. Sebab apa, dia rangka kecil. Ni seluar dia. Okey, lepas tu yang ni adalah sampin dia. Okey, sampin ni beli dekat kedai yang sama dengan yang baju Melayu tadi. Okey, samping ni cantik sangat korang. Belakang dia ada getah, depan dia ada cangkuk macam tu. Cantik sangat korang. Tada! Inilah kita orang punya baju raya tahun ni. Tema hitam. Cantik ke tidak?